Assalamualaikum. Jom kali ini, Gaharu, krisis tersembunyi di sebalik wangian mewah. Di sebalik wangian gaharu yang mewah dan eksotik, tersembunyi satu krisis yang jarang didedah. Permintaan gaharu semakin meningkat, tetapi pokok Aquilaria semakin pupus akibat pembalakan liar dan tuaian berlebihan. Gaharu kini dikawal di bawah perjanjian antarabangsa CITES. Ia termasuk dalam senarai spesies yang dilindungi untuk mencegah perdagangan haram. Tetapi harapan masih ada. Teknologi inokulasi buatan membolehkan gaharu dihasilkan secara lestari tanpa menebang pokok liar. Usaha komuniti, ladang lestari dan sistem pengesahan kini memainkan peranan penting dalam melindungi sumber berharga ini. Gaharu bukan sekadar wangian, ia warisan alam. Lindungilah, usahakan secara sah dan hargai nilai sejatinya. Sila follow dan repost Trader Gaharu untuk sesi yang seterusnya.